pembentangan beliau yang bertajuk Tengkujuh Estetika di dalam Seni Visual berasaskan fenomena alam. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada Tuan Presiden Majlis, guru-guru, doktor, profesor yang saya hormati. Okey, saya dalam proses pembelajaran sambung peringkat master di Aswara. Di peringkat master saya memilih tajuk Tengkujuh, iaitu estetika berdasarkan fenomena alam. Okey, seperti yang kita tahu, bila tiba musim tengkujuh atau monsun, kebanyakan ataupun purata masyarakat kita akan nampak dari sudut negatif, iaitu banjir, kerosakan alam sekitar, dan susah nak bekerja. Okey, di sini saya cuba nak mengalih pandangan pasal monsun itu, tengkujuh itu ke arah positif, dari sudut positif. Okey, perkataan monsun, ini adalah pengenalan. Perkataan monsun meminjam bahasa Inggeris, itu monsun yang diserap daripada perkataan Arab mausim, melalui bahasa Portugis moncau. Bahasa Arab ini diserapkan dalam bahasa Hindi Urdu melalui perkataan mausam, cuaca, di mana digunakan oleh penjajah India British dan negara jirannya untuk yang memberi maksud angin kencang, musim yang bertiup dari Teluk Benggala ke Laut Arab yang membawa hujan lebat di situ. Okey, perkataan tengkujuh pula datang dari perkataan Melayu klasik yang bermaksud musim hujan lebat seperti umum yang selalunya berlaku pada akhir tahun di Malaysia. Okey, di sini ada carta yang menunjukkan arah angin bertiup ke negara kita yang membawa angin komposisi udara angin barat daya bertiup ke negara kita dengan komposisi udara yang kering. Okey, dia bermula dari Mei ke September ke penghujung tahun. Monsun timur laut biasanya berlaku di tempat saya, iaitu Pantai Barat, East Coast, Terengganu, Kelantan. Itu yang membawa hujan yang banyak pada awal dan pertengahan musim. Sistem cuaca yang terbentuk dengan hujan lebat di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur, Barat Sarawak serta Padang Timur Sabah. Okey, monsun ini adalah satu efek cuaca yang berterusan dan meluas dan menyebabkan banjir di negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, matlamat kajian ini adalah bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengenal pasti nilai-nilai estetika yang terdapat di dalam fenomena alam seperti monsun dalam penghasilan karya seni visual, iaitu seni catan, seni ajar dan seni video. Objektif kajian adalah untuk menghasilkan satu karya seni video serta catan dan ajar menerusi nilai estetika, iaitu berdasarkan kronologi yang berbeza, iaitu sebelum, semasa dan selepas mengenai fenomena alam ini. Okey, di dalam membuat kajian ini terdapat permasalahan, iaitu cuaca yang terdapat dijangka menyebabkan kesukaran untuk merakam serta isu keselamatan, dan then kita tak dapat nak dapatkan imej yang berkualiti disebabkan faktor cuaca. Kajian ini dilakukan untuk mendokumentasi fenomena alam, iaitu musim tengkujuh, memaparkan nilai estetika di dalam sebuah karya seni video. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh
karya saya iaitu Catan, Arca dan Seni Video. Okay, ini artis rujukan saya iaitu Dan Said, seorang pengarah filem yang ada terlibat dengan projek After Monsoon serta dengan satu lagi Haris Abadi yang membuat kajian tentang After Monsoon. Okey, itu saja yang saya dapat terangkan untuk petang ini. Okey, saya akan tunjukkan contoh gambar dan karya. Okey, karya ini dibuat untuk adaptasi daripada monsun di pantai timur. Apa yang saya dapat daripada bahan iaitu kayu yang hanyut di pantai timur ketika banjir, dan saya gunakan untuk saya olahkan ke dalam bentuk arca. Jadi ini catatan saya yang menggambarkan suatu cuaca semasa monsun, tapi kita difahamkan di Pangkor kita tak ada efek sangat pasal musim tengkujuh atau monsun, tetapi yang kita tahu kalau musim tengkujuh hujan, sebenarnya seluruh Malaysia akan mengalami cuaca buruk. Ini contoh catatan saya yang diolah berdasarkan pasal tengkujuh. Ini semasa berproses menghasilkan. Ini di pameran di Shah Alam yang saya bawa berdasarkan tajuk kajian saya. Jadi saya cuba hasilkan satu karya arca yang menggunakan kinetik. Arca kinetik ini dibuat berdasarkan temuan kayu di tepi pantai. Ini yang sama juga. Okay, ini seni video yang saya cuba nak imagekan pasal monsun. Ini proses berkarya masih menghasilkan catatan ekstrak berdasarkan monsun. Ini yang dirakam menerusi teknik underwater, tapi
separuh underwater lah sebenarnya. Ini satu dokumentari kronologi yang saya rakam ketika proses ransom di tahun lepas. Teknik yang digunakan menerusi drone dan juga handphone kamera betulan ini di peringkat awal. So ketiga-tiga karya saya, cakan, kaca dan video akan diolah berdasarkan tempat, iaitu di Pangkor. Itu saya akan fikirkan selepas ini macam mana nak okay, so saya rasa itu saja untuk persembahan saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Baik, ada soalan dari audiens? Ada? Ada soalan? Silakan. Untuk mural di Pangkor boleh dipikirkan juga. Saya rasa sesuai sebab kita dalam kategori catatan kan. So mungkin boleh bersama komuniti di Pangkor untuk menghasilkan mural di sekitar Pangkor. Kita tengok di bangunan mana sesuai, di mana sesuai. Okey, itu saja. Genetik, tapi kita yang gerakkan, bukan daripada angin ataupun alam lah. Maksudnya manual punya movement lah. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih Encik Zudi Nusuki atas pembincangan topik yang sangat menarik dengan audio yang menarik juga. Okay, seterusnya saya menjemput pembentang yang kedua untuk sesi yang ke-6, iaitu Encik Fairuz bin Ahmad dengan tajuk pembentangan beliau iaitu Ekologi Seni dalam Komuniti Pulau, Pembangunan Flagship Artwork sebagai medium integrasi budaya, ruang dan kelestarian dengan segala